Tuan-tuan dan puan-puan, tempat di mana saya berdiri ini adalah satu tempat yang bersejarah, di mana di sinilah bermulanya rem yang disediakan pada tahun 1850, di mana rem ini akan turun secara landai ke dalam kawasan sungai untuk memudahkan pergerakan perahu dan juga penumpang yang akan menggunakan anak tangga menaiki sampan untuk menyeberangi ke Perai ataupun ke Pulau Pinang. Dan ini satu lagi tempat sejarah yang boleh kita kumpulkan untuk makluman semua. Di sebelah sisi kiri saya ini ialah jambatan yang menghubungkan daripada Tanah Perai ke Batuas, di mana ialah di bawah projek BORR, dan ini ialah yang telah diadakan bermula pada tahun 1996 dan disiap sepenuhnya pada tahun 2005. Di belakang saya ini ialah kilang Malaysian Sugar Manufacturing, yang mana ia telah pun ditubuhkan pada tahun 1964. Malaysian Sugar Manufacturing ini telah dirasmikan oleh Yang Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Hash, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama pada tahun 1964, dan masih lagi beroperasi sehinggalah ke hari ini. Untuk makluman anak kampung Bagan Dalam, seperti mana yang kita maklumkan dalam video yang pertama seminggu yang lepas, sila abaikan video berkenaan, sebab pada hari ini kita nak mengesahkan bahawa program untuk reunion anak kampung Bagan Dalam akan diadakan di Restoran Nelayan Ujung Batu pada waktu yang sama, iaitu pada jam 3 petang hingga jam 6 petang, di mana semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun berdaftar dengan anak Bagan Dalam, kita akan bersama-sama meraihkan dalam program Majlis Reunion Anak Kampung Bagan Dalam 2025 di Restoran Nelayan Ujung Batu. Betapa ku rindu seandai kau tahu benarnya